Menjelang tahun 2025, jumlah penduduk negeri ini dijangka mencecah angka 1 juta orang. Sehubungan itu, sebanyak 65,000 unit rumah mampu milik RMM dibina menerusi 15 projek perumahan bagi memenuhi keperluan rumah untuk penduduk pada masa itu. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejaz Harun berkata, projek-projek perumahan RMM dilaksanakan mengikut keseimbangan penduduk agar mencukupi pasaran apabila ia siap kelak. Dan untuk makluman, ada lagi projek-projek perumahan lain yang bersifat membekalkan perumahan kepada kaki tangan awam, sama ada peringkat Kerajaan Persekutuan dan negeri, sedang diusahakan oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Yang itu kita ada lebih 15 kemajuan seluruh negeri Melaka. Dan sebahagian besar daripadanya telah pun dimulakan. 8 telah pun dimulakan. Dan saya dah sebut tadi, terdapat sebahagian daripadanya adalah di kawasan Durian Tunggal. Angkasa Nuri 1, 2, 3 adalah kawasan Durian Tunggal. Dan kita juga tidak menafikan bahawa ada pemaju-pemaju lain, swasta lain yang sedang membina perumahan mampu milik dengan harga yang lebih kurang setara dengan yang kita ada di hadapan kita pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis penyerahan kunci projek perumahan penjawat awam MGO Home di Taman Desa Idaman Durian Tunggal. Menurutnya, projek MGO Home siap dibina dalam tempoh 3 bulan 23 hari oleh syarikat pemaju Wawasan Intek Property Sdn Bhd. Dan kita jangkakan penduduk Melaka pun akan bertambah sehingga 1 juta orang pada tahun tersebut, insya-Allah. Ya, lebih kurang 8 tahun dari sekarang dengan the current rate of investment and also tourists that come to Melaka and economic activities, the rapidity of economic activities sekarang ni, saya yakin by 2025 Melaka will touch 1 million inhabitants. Melaka akan cecah 1 juta penduduk, dan ketika itu kita punya purchasing power will be at a different level already. Sebanyak 129 unit RMM jenis teres dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air dijual pada harga RM180,000 seunit kepada kaki tangan awam negeri ini.